aku masih tak faham kenapa aku masih beli lagi set Extended Heroes ni. Dan lagi benda ni, First Partners Deluxe Pin Collection. Tak tahu sebab apa aku beli. Jadi kalau kau nak tahu sebab apa aku beli dan kita boleh dapat apa, kau kena tengok video ni sampai habis, okey? Jom tengok aku buka box ni. Hola, bersama aku lagi kali ni dah cakap Joslip. Apa khabar semua? Okey. Macam yang kau nampak tadi dan macam yang aku tak plan, tak ada rancang apa-apa tapi aku terbeli lagi disebabkan mungkin aku tak puas lagi kot buka set daripada Extended Heroes ni. Jadi aku belilah satu box yang agak mahal. Kalau dulu ni dalam 160 je, sekarang dah 300 iaitu First Partners Deluxe Pin Collection, di mana ada starter yang ada di dalam game terbaru diorang lah, ataupun game Mega Evolution ni, iaitu kita ada Chikorita, Totodile dengan Tepig. okey. Jadi sebenarnya dia Pokemon bertiga ni dia berlain gen Chikorita tak silap aku adalah gen 2 sebenarnya. Totodile gen berapa aku tak ingat, dan Tepig pun gen berapa aku lupa sebenarnya. Tapi tak apa, hari ni kita lebih nak buka pada ni. Kalau macam box-box macam ni, janganlah kau letak harapan yang tinggi kalau kau nak dapat hit. Tapi aku mungkin simpan 3 promo card ni untuk dalam binder aku, ataupun aku macam yang aku cakap sebelum ni, aku masih ada lagi perancangan untuk pergi grade-grade semua kad aku supaya orang kata lebih selamat dan lebih terjaga sebenarnya. Dan aku minta maaf, masih sama lagi luar masih bising sebab tengah renovate sikit. Jadi aku tak nak buang masa. Sebenarnya kita buka 5 pack tak ada buka apa. Dan episod akan datang aku tak tahu nak buka apa lagi, okey? Jadi tanpa masa, jomlah kita buka First Partner Deluxe Pin Collection. Jom kita buka. Jom. Okey, macam aku cakap tadi, hari ni kita nak buka First Partners Deluxe Pin Collection, di mana dalam ni ada satu apa orang panggil pin, 3 promo card dan 5 booster pack sahaja, tak banyak Jadi aku beli ni pun harga dia macam aku cakap tadi 300 RM300. Nasib baik dapat ada kod, kalau tak harga dia mungkin lebih mahal tapi memang harga set-set Pokemon mahal. Zaman-zaman aku memula dulu kan, baru berapa je harga macam ni, 5 pack dalam 100 lebih saja. Sekarang ni agak tinggi. Jadi kita ada ni punya pin. Kau boleh tengok pin ni agak kemas pin ni sebenarnya. Dan kita ada 5 booster pack, di mana 5 booster pack ni kita akan bahagikan jadikan 5 team terus jadi kau boleh pilih nak team kanan, team kiri, team tepi, team atas, team bawah Jadi kita ada 3 promo card, Tepig, dan kita ada Chikorita, dan kita ada Totodile, okey. Jadi ketiga-tiga ni kita akan sleeve dulu. Memang aku saja lengah-lengahkan masa sebab video ni agak pendek sebenarnya. Sebab 5 pack sahaja. Jadi Totodile, dan kita ada Chikorita. Mungkin lepas ni aku dah tak ada beli ke apa, aku tak tahulah, tapi aku rasa macam dah tak beli lagi dah. Tapi yang kali ni aku tak tahu macam mana boleh terbeli. Terbeli 5. Satu lagi box, 2 box ni aku beli, okey. Jadi kita ada 5 pack dekat sini. Kau boleh pilih team 1, team 2, team 3, team 4 dan team 5. Aku team 3, okey. Jadi kita tak tahu purit dia. Purit dia memang sangat random. Jadi jomlah kita buka pack pertama dulu Pack pertama, kita tengok ada tak sesuatu dalam pack kali ni, okey. Biasa macam ni jangan letak harapan sebab pack ni box ni sangat random. Tak adalah kau nak dapat gold ke apa benda-benda tu, SIR tu semua tu mengarut lah. Kalau kau dapat tu rezeki kau lah, tapi memang susah lah nak dapat sebenarnya. Kita ada Clefable, dan kita ada Nina, Nighttime Mine, kita ada Rufflet Reverse and Vanillish Reverse, dan kita dapat Cinderace EX. Satu hit, mungkin ni saja hit kau, EX biasa. Okey, satu hit, dan kita pergi ke tim nombor 2. Okey, tim pertama nampaknya dah ada satu mata Tim nombor 2 ada sesuatu ataupun tidak, kita tak pasti. Tapi macam yang aku cakap, jangan pernah letak harapan yang tinggi untuk pack-pack macam ni, okey. Kita ada Energy, kita ada Scraggy, dari Starly, Erika Tangela, Noibat, kita ada Magina, Nighttime Mine macam sama Slurpuff, and Reshiram Reverse Holo, Sazli Reverse Holo, dan King Gambit. Nampak pack nombor 2 tak ada apa-apa. Kita pergi ke tim aku, iaitu tim nombor 3. Tak tahulah tim nombor 3 ni ada sesuatu ke tidak Okay, kita akan buka secara perlahan-perlahan Tak boleh buka laju.
Takut nanti ni. Okay, kita ada dapat energy macam Holo, Dranita, Snoren, Team Rocket Meowth, Badiou, Machina, Nighttime Mine, Clearperf. Kita dapat IR, Sazli, dapat aktif aku mendahului. Takbam dan Rayquaza Holo. Nampaknya kita dapat IR, satu IR. Okey lah tu dapat IR daripada tak dapat apa-apa. IR pertama. Nampaknya tim aku mendahului sekarang ni. Kita pergi ke tim nombor 4. Okey. Tim nombor 4 macam mana? Video ni memang agak pendek sebenarnya aku buat. Okey. Tak tahulah kita ada sesuatu ke tidak dalam ni, tapi dah dapat ni 2 hit 2 hit daripada satu box ni. Agak besar sebenarnya. Vanillite. Kita ada Larus Komala, Drippy, Vikavolt, Light Ball, Salsley, Skitty Reverse, Erika Wimpy Bell Reverse dan Trevenant. Pada tim nombor 4 pun tak ada apa-apa. Dan kita pergi ke tim terakhir nombor 5. Tim terakhir nombor 5, tengok ada sesuatu ataupun tidak. Okey. Ikut kad macam biasa. Satu kad dari belakang bawa ke depan. Dan kita mulakan dengan energy fighting. Kita ada Snoren, Badiou, Dratini, Team Rocket Meowth, Bayleaf, Delcatty, Esirol's Mainshift, Dynamo Reverse, Pawniard Reverse dan satu hit iaitu Larry Dundun Sparser. Nampaknya 3 hit Kalau ikutkan tim menang tim akulah. Tim nombor 3 kita dapat IR. Okey lah daripada tak ada kan. Kita ada 3 hit di mana 2 EX biasa dan 1 IR yang aku rasa memang agak okey lah walaupun cicak mengkarung saja Jadi kita ada 3 promo card. 3 promo card ni jangan dilupakan. Dan itu sajalah aku rasa. Tak ada benda lain lagi yang kita dapat. Jadi video aku pun agak pendek. Aku harap korang enjoy dengan video ni. Kita jumpa lagi di episod akan datang. Ciao. Assalamualaikum.